Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan resepi kuih kapik yang rangup dan berlemak. Untuk buat kuih kapik ni saya gunakan tepung beras yang 3 gajah. Sukat lebih kurang 125 gram masukkan ke dalam mangkuk. Campurkan juga dengan 25 gram tepung ubi kayu, 70 gram gula, sedikit garam, 125 ml santan yang sederhana pekat. Saya gunakan santan kotak. Kacau sekejap, kemudian barulah masukkan sebiji telur yang grade C. Kacau kesemua bahan ni sehingga sebati. Dia punya tekstur adunan tu tak terlalu pekat dan tak terlalu cair. Dan nak rangupkan lagi kuih kapik ni, boleh masukkan 25 gram margarin yang telah dicairkan dan kita kacau lagi sehingga sebati. Okey, dah siap dah adunan untuk kuih kapik ni. Kemudian sediakan egg roll maker. Saya gunakan yang jenama Trio. Panaskan dulu egg roll ni, kalau boleh kita sapu dengan sedikit minyak. Kemudian boleh masukkan adunan tadi lebih kurang 1 sudu besar. Okey, dah siap isi adunan tu, kita tutup kembali dan tunggu lebih kurang 1 hingga 2 minit ataupun sehingga lampu tu dia akan bertukar jadi warna hijau, menandakan kuih kapik ni dah masak. Bolehlah buka. Untuk buat kuih kapik yang jenis gulung, sediakan 2 chopstick, kemudian cepat-cepat kita angkat dan cepat-cepat gulung. Okey, kalau terlambat angkat dan terlambat gulung tu, tak jadilah kita punya gulungan tu, sebabnya kuih kapik ni bila dah terdedah dengan udara, dia cepat mengeras. Okey, dah siap gulung tu, kita tindih dulu dengan sudu ataupun apa-apa yang berat supaya dia punya gulungan tu tak mudah terbuka. Okey, tunggu sekejap lebih kurang 1 minit macam tu. Okey, dah jadi dah kita punya kuih kapik gulung. Ulang lagi langkah yang sama. Masukkan 1 sudu besar adunan tadi, kemudian kita tutup rapat. Tunggu sehingga lampu tu keluar warna hijau, barulah buka dan angkat. Okey, cepat-cepat gulung. So, kita ulanglah langkah ni sehingga semua adunan tadi tu habis digulung. Okey, ni dia kuih kapik tadi dah siap digulung. Okey, saya nak cuba sikit. Dia punya tekstur tu memang sangat rangup. Rasa dia sangat sedap, lemak-lemak manis macam tu. Memang sedap lah kuih kapik ni. Simpan kuih kapik ni dalam bekas yang kedap udara. Senang je kan nak buat kuih kapik. Okey, itu saja perkongsian pada kali ni. Jumpa lagi. Bye.